Kejap. Kita cari makanan, lepas tu kita mandi. Dari sini ya. Ni Papa beli kopok. Tu duduk situ. Tak apa. Masanya di pagi hari pukul 6 pagi. Sunyi, sepi. Air surut. Boleh nampak air tengah surut ni. Surut sangat-sangat. Boleh nampak kawasan ni ada banyak karang. Ada batu-batu. Ada karang. Tapi karang banyak dah matilah. Ni Mama beli benda ni dekat daripada Shopee. Kita boleh gantung baju kat sini. Yang ni benda ni boleh buka ni. Ni boleh buka. So bila buka dia jadi lagi banyak baju boleh gantung. Mama beli 2. Ni ada beli hanger juga untuk travel. Benda ni dia apa? Okey lah, elok lah. So tak adalah kita nak gantung baju basah tu dalam bilik air kan. Macam ni. Itulah masa siang tak nak tunjuk kan. Macam ni rupa dia. Dia ada 4 lubang. So bila kita buka dia boleh jadi 8 lah. Kita boleh buka ni lah. Ni boleh buka. Azan. Ni azan. Nak apa? Kakak nak bancuk. Ya, Papa tanya nasi apa? Nasi tak semua sama. Nasi apa? Ada ayam merah, kari dengan daging. Daging lah. Daging. Apa yang tinggal? Gulai. Gulai dengan daging. Gulai dengan... Oh, nak gulai lah. Okay, kita makan dekat balcony. Ada orang jual pagi. Kita jual. Tadi tu ada orang jual. Dekat tepi recreational tu ada orang menjual. Yang nak apa? Kari daging ayam. Gulai. Gulai ayam. Ada nasi kerabu. Adik nasi apa? Nasi ayam goreng. Nasi ayam goreng. And then Mama nasi putih gulai. Air dah masak dah tu. Buat bantu air. Kita bawa 3-in-1. Kita bawa tikar. So kita boleh bersantai kat depan ni. Kicap tak bawa. Kicap tak ada. Kita nak pergi snorkeling. Kita punya sesi pagi pukul 10 pagi. Mama book dengan apa tu, Safe Park Holiday. Sini kita akan buat water confidence yang mana tak ada menang. Kita gajah. Lepas tu kita ada 3 poin pantai. Yang 2 lagi semuanya dekat sini. Okey. Okey. Nak bagi cue ni dah. Okey. Mau jap. Dekat dia. Okey. Abang tak ada ni lagi.
Sini ada jual makanan. Dia boleh makan. Kita cari kopok leko Ustaz. Ni budak kecil ni nak main air ni. Kejap. Kita cari makanan lepas tu kita mandi. Dari sini ya. Ni papa beli kopok. Tu duduk situ. Tak apa. Men duduk sini, adik duduk sini jap. Ni kita kat sini. Nanti jap. Adik tunggu jap. Adik tunggu sini jap. Dia kata kena kenyam. Adik nak ayam. Ayam nak ayam. Adik nak ayam ke? Cepatlah. Adik nak ayam ke? Ayam. Ayam goreng. Tak habis mandi. Jangan jauh sangat tau. Peleko. Kejap. Kan? Kalau ada apa-apa kau nak ambil. Tak apa, Mama ambil. Mama ambil. Nanti Mama pun tadi. Alright. Jaket ke? Tapi kena pergi ambil kat boot. Adik mandi kat tepi je, Mama di sini. Jangan ke sana, mandi kat sini je. Sudah sampai. Sampai tak apa? Dalam sini. Ini dalam. Tapi abang sampai. Tapi dah jaket ada. Kalau tak mau pergi ambil. Tapi korang kena naik atas. Kita dah habis snorkeling trip. So kita nak balik. Kita dah turun. Kita nak sambung berendam kat dalam ni pula. Walaupun dah tengah hari rembang. Tapi it's okay, it's alright. Datang pulau memang teruntung. Takkan datang pulau nak duduk dalam bilik. Ya tak? Kita nak sambung snorkeling dekat pantai. Best gila. View ni. Depan belakang. Oh, cantik. Nanti share yang tu.
Kejap. Di dalam air. Right, kita nak jalan-jalan ke area Coral View Resort. Sebelah daripada The Barat tadi, sini ada The Reef. Ni ada The Reef. Tapi dia macam ke belakang sikit lah. Dia chalet sebiji-sebiji. Lepas tu kita nak jalan ke Coral View. Coral View ni cantik, tapi dia mahal sikit lah. Tapi dia cantik. Ni ada satu chalet ke apa tak tahulah, tapi macam besar lah. Mana ni? Okay, besar kot unit ni. Okay, depan ni Coral View. Coral View ni memang cantik depan ni. Bukan di laut. Tapi dia banyak coral lah. Memang banyak coral. Kalau tengok kat tepi-tepi ni tu, banyak coral-coral yang mati tau. Pasir dia bukan pasir yang halus lah. Pasir dia berbatu. Dia tak halus. Kalau belah atas ni dia lebih halus. Dia macam ada sini belah halus. Ni dah tak halus lah, berbatu-batu. Yang merah yang tu pasir. Di belah sana tu pasir sikit. Merah berkayak. Nak berkayak tu besok lah kot. Ni penat dah bersnorkeling. Ni Coral View. Dan dia besar lagi lah. Ada lagi besar lagi. Dia ada unit yang ada private pool. Yang ni kot. Yang ni antara unit yang ada private pool kot. Nampak macam ada pool Mana kita mandi sampai sini? Sampai sini kita mandi dalam. Jadi mandi depan The Barat je. Lepas snorkeling. Ni sini ada sikit pasir kan? Ini kasih lah. Okay, jom kita masuk Coral View Island Resort. Coral View dengan Sharila ni dia dalam under satu pengurusan lah.
Tapi Coral View dekat perhentian besar dan Shangri-La dekat perhentian kecil. Cantik lah dia punya, dia buat. Cari Sinki. Ni kita cari Sinki tu, cari ni. Ini kurang. Ni lah Coral View. Nak sini kan nak lalu dalam kan nak lalu luar. Luar. Ni nak basuh tangan. Okey, ni kat pantai depan Coral. Dia ada dua pantai lah. Satu yang belah tadi tu, satu lagi kat sini. Berdepan dengan dia punya kedai makan, restoran dia. Boleh? Tadi kita orang pergi dekat turtle point dia kat situ lah, kat depan sana tu tadi. Ada semua api. Semua api. Ada semua api bawah. Tengok ada semua api. Jalan sana tak ada semua api. Okey, ini abang. Ni ada pool nampak. Ni ada private pool kat sini. Rasanya ni masa monsun hari tu hakis banyak ni. Resort ni ada yang ada private pool lah. Ini bukan kot. Yang ni ni tak true lah, tapi yang belah dalam tu ada private pool. Orang tak boleh lalu situ. No issue. Okay, dia orang ada water park kat sini. Ada water park. Ni ada water park ni. Lepas tu dia ada open. Ini public pool lah. Ada pool. Ada water park. Cantiklah view dia kan. Coral View. Cek GPT. Okay. Kita naik tangga ni untuk ke seberang sana. Orang tak sure, tapi pernah tengok dalam YouTube ada orang naik tangga ni dan dia ada pergi seberang. Jalan. Jalan. Okay. Okay, sini perhentian Island Resort. Sea station. Jalan-jalan lagi, orang nak lalu. Wah, ni rumah jenis apa ni? Mesti jenis satu atau dua katil ni. Satu tilam ni. Rumah mana? Ke pantai. Duduk dekat sana.
Betul. Kita bawa kita pula. Kita bawa ni pula kita. Ni kat dalam. Ni baru letak air. Bebek licin. 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 Abang licin. Cakap slipper awak paling teruk. Ni. Tulis ni lah. Ni dia ada private pool. Itulah kalau lah puas-puas berendam kat sana. Lepas tu dia ada balcony dia orang. Ni ni ada veranda. Belong to room 316. Ni. So every bilik kat depan ni dia orang ada private veranda. Ni besar sikit lah pun tu. Dia nak atas ni. Lepas tu dia ada dua pool ni. Sini ada pool sini. Kampung. Lepas tu dia ada pool sini lagi Infinity pool. Soalnya. Dia boleh berendam sana. Dia berendam situ. Ni nak menghadap laut, berendam sini. Ni nak tak puas mandi laut. Ni lah. Dah nangis lah. Kena tinggal. Dekat ni juga Dekat di barat. Dia orang akan turun dekat di barat. Di dalam tu. Tadi pun dah basuh. Gini lah. Kalau ada rezeki nanti kita bertry ambil ni. Ni dia punya cafe. Okay, hai. Hari ni kita nak makan dekat Mama Shade lagi. Kita repeat kat sini lagi. Malam ni budak ni makan spaghetti. Masya makan pizza. Masya order pizza je, tak ada benda lain. Lepas tu Mama dengan Papa makan nasi, black pepper. Mama ambil chicken, Papa ambil udang. Tadi snorkeling tadi. Sakit lah. Lepas snorkeling sakit habis. Papa kata masa snorkeling Mama lupa. Mama ingat Mama muda kan. So terjun seronok. Habis snorkeling baru terasa sakit di badan. So penat lah hari ni. Ni kita duduk kat Pelantar. Tak hujan lah. Cuaca tak hujan. Alhamdulillah lah. So far beberapa hari kita kat sini tak hujan. Dah 2 hari dah. Alhamdulillah. Nak makan cepat-cepat, nak balik bilik, nak rehat. Penat sangat. Nak tidur. Masa nak tidur je ni. Okay lah. Bye. Dah lah. Macam ni. Parking kat mana Parking kat dapur tepi pantai ni Okey. Lagi senang nak turun lah. Kami jalan kaki Tak apa, kita boleh basah. Memang dah siap untuk mandi basah apa. Nak pergi pantai tak apa. Betul lah. Air pun tak ganti pun. Okay. Luas sikit betul. Yang kami semua orang ada. Cari apa? Oh ya.
Ambil kepala dia, Dik. Okey.